Hello guys, selamat kembali. So, ini adalah Toyota Corolla Cross facelift 2025-2026. Ramai orang cakap kereta ni perfect. Ramai orang cakap kereta ni ideal apa semua kan. Tetapi, kalau korang jadi owner kereta ni, Toyota Corolla Cross ni, cuma ada satu benda je korang tak ada. Yang owner kereta lain semua ada. Satu benda je yang kurang-kurang Apa dia? Iaitu, kalau korang pakai kereta ni, korang tak ada simpan nombor phone tow truck dalam phone korang. Betul. So, Toyota Corolla Cross ni pernah ke kita nampak dia tersadai tepi jalan ke, ataupun kita nampak dia breakdown ke kan? Mungkin ada, mungkin owner dia tak isi minyak kot. Kan, kalau dia sekadar saja-saja nak kena tow truck, macam pelik lah pula kan, sebab ini adalah Toyota Corolla Cross. So, jom saya ceritakan apakah update dalam versi terbaru ni, sebab kereta ni dia dah launch lebih kurang Mac 2021 dan kemudian facelift pada tahun lepas. Ada beberapa penambahbaikan yang saya nak ceritakan dalam video ni. So, macam biasa, tonton sampai habis, subscribe dan let's go! Strategi So we create. Conquer. So, ini adalah Toyota Corolla Cross. Lama saya tak cerita pasal kereta ni. Last saya buat review tentang kereta ni adalah 4 tahun lepas. Dan ramai orang komen kat situ memang banyak setujulah. Toyota Corolla Cross ni satu kereta yang tak banyak ragam, walaupun dia tak banyak bunyi kan, berbanding kereta lain pumpang kan. Dia tak banyak bunyi. Tapi saya tak nak cerita lebih sangat tentang Toyota reliable, Toyota tak rosak dalam video ni kan. Tu dah jadi macam klise. Semua orang pun dah tahu. Jom kita cerita apa yang baru yang ada dalam versi facelift kali ni, iaitu kali ni dia datangkan dengan 3 variasi Yang latest sekarang ada 3 variasi, iaitu versi 1.8V petrol, enjin dia 1.8, dual VVTi 4 silinder, lebih kurang dalam 139 horsepower dan 172 Nm of torque. Tetapi yang ada dekat depan kita sekarang ni adalah versi HEV yang atas dia, iaitu dia pakai enjin 1.8 liter juga, tapi Atkinson cycle dengan elektrik motor, pakai gearbox eCVT, dan atas dia ada satu lagi versi iaitu GR Sport Hybrid. Okay, so Toyota Corolla Cross dah ada versi GR Sport Hybrid, yang mana enjin dia sama juga 1.8 Atkinson cycle hybrid lah Yang mana harga kereta ni pula sekarang dia dah berubah sikit daripada dulu, dah lama lah kan. Yang mana harga dia bermula daripada 133,800, yang ini 140,800, dan yang paling atas sekali 148,800 untuk versi GR Sports. GR Sport tu beza dia hanyalah daripada segi kosmetik, enjin sama, tapi dia ada juga bagi GRS suspension, sport steering ECU dengan performance brace. Adalah benda-benda yang dia upgrade untuk nilai 8,000 daripada harga dia itulah. So, daripada segi perubahan muka, versi yang dulu sampailah sekarang, kalau korang perasan dulu ada grill besar berbentuk A yang tenganga kat bahagian depan ni, now dia dah bagi grill yang seamless, terus lekat dengan body, macam juga Chery O5 ataupun Chery Omoda 5 tu kan. Dia lebih kurang juga, tapi ni honeycomb, dan lampu dia, grill dekat sini korang nampak ada gerigi. Dia gerigi macam ni tapi untuk GR Sports tu versi dia punya grill dia nampak lebih konvensional sebab dia nak nampak sports kan. Dan logo Toyota sekarang untuk versi hybrid dia bagi yang 2D saja. Maksudnya dia korang sentuh pun dia tak ada yang timbul-timbul lah kan, dan dia ada warna biru-biru sikit bahagian tepi lah. Ada beberapa update yang Toyota dah bagi kat dalam kereta ni, especially daripada segi crank crow, foot brake. Sekarang dia dah bagi electric parking brake. Macam sebelum ni saya ada cakap kan, saya suka sebenarnya foot brake tu kan, tapi ramai orang komplain tu adalah teknologi lama kan. Tapi yes, sekarang dia dah bagi electric parking brake yang nampak lebih moden, dan sebenarnya ada fungsi dia electric parking brake ni, selain daripada korang tarik handbrake dekat situ lah. Daripada segi design, yes, memang tak banyak berubah Corolla Cross daripada dulu sampai sekarang. Tapi apa yang saya boleh katakan, kereta ni remain menjadi satu segmen C SUV yang ideal. Bentuk dia tak tinggi sangat sampai korang nak naik, ataupun makcik ataupun mak ayah korang nak naik yang dah sakit lutut kan, kena panjat tinggi-tinggi kan. Dan dia tak besar sangat sampaikan korang susah nak parking, dan dia tidak kecil sangat. So bagi saya, dalam banyak-banyak SUV selain daripada Volkswagen Tiguan, saya boleh katakan ini adalah salah satu SUV yang paling ideal daripada segi dia punya size. Tidak begitu besar sangat, dia dapat platform segmen C,
tetapi dia tidak begitu kecil sangat sampai boot space dia pun tak muat kan. No, boot space yang ni saya agak pelik juga Toyota, macam mana boot space dia boleh besar, dalam luas dan kereta tak nampak begitu besar. So rahsia dia lah. Dan walaupun bentuk dia bagi saya, yes, kereta ni dah agak beberapa tahun juga, dan sekarang ni banyak kereta China masuk ke dalam Malaysia kan dengan bentuk yang bukan-bukan ataupun bentuk yang memang design 10-20 tahun akan datang, macam Aika, macam J22 kan. Tapi adakah Toyota Corolla Cross ni masih lagi relevan? Bagi saya, dia bergantung pada individu. Okay, kalau korang memang ada satu kereta saja, memang korang nak survive, nak jimat minyak, nak tahan lama, malah nak fikir benda-benda yang macam korang faham. Bagi saya akan ambil kereta ni sebab bentuk dia ataupun saiz dia yang sangat-sangat ideal. Dia boleh jadi macam satu kereta saja untuk semua kegunaan. So daripada segi dia punya boot space dia, ni adalah ruang boot space dia yang dikatakan hampir 500 liter, tak silap saya, maafkan saya kalau saya salah, lebih kurang 475 liter. Agak luas, cuma perbezaan dia untuk, saya tak pasti untuk hybrid version ni sama ke tak dengan yang biasa. Cuma bahagian bawah ni ada tayar spare, walaupun untuk versi hybrid. Dan kereta ni dia ada again power boot. Daripada segi bahagian belakang tak banyak benda yang berubah. Lampu, everything, bumper masih boleh dikatakan sama. Jom kita masuk bahagian dalam kereta ni. Daripada segi bahagian dalaman kereta ni, satu benda yang agak ketara berubah adalah macam saya cakap tadi, dia dah ada electric parking brake yang sebelum ni kerak-keruk dekat sini dan bila dah ada electric parking brake dekat sini, dia ada auto hold lah. Satu lagi, kalau korang perasan dekat sini, untuk versi yang baru ni, Atkinson Cycle, dia ada EV mode dengan drive mode button dekat sini lah kan. Bahagian sini semua sama, 2 cup holder dan satu kompartmen yang sederhana, kecil, tak begitu besar. Macam saya cakap dalam video saya sebelum ni, saya katakan kereta ni macam agak kurang sedikit kompartmen, sebab dekat bahagian sini biasanya orang akan ada kompartmen dekat sini, tapi dekat sini kan ada lagi kan, biasa kan. Tapi kat sini sekarang dia bagi wireless charging. Yang sebelum ni pun memang dah ada wireless charging lah kan. Dan satu lagi, mungkin antara yang baru daripada segi dia punya paparan skrin kat bahagian tengah ni sebenarnya baru walaupun bezel ataupun bonggol kat belakang ni masih ada lagi. Dia tak macam betul-betul floating, tapi skrin dia yang kali ni lebih besar dan bezel dia lebih nipis berbanding dengan versi yang sebelum facelift lah. Dan satu lagi, dia punya 360 degrees camera dia dulu pun dah ada, tetapi bagi saya tak pasti, tapi saya nampak macam kali ni lebih clear. Mungkin software dia dah lebih, kamera dia dah upgrade ke kan, lebih clear, korang boleh switch macam-macam angle kat sini kan, ada orang kat belakang. Dan satu lagi, untuk versi hybrid yang kali ni didatangkan dengan fully digital meter cluster untuk driver ni lah kan. Dan saya suka dia ada paparan battery status dekat sini kan. Dan of course kereta ni ada telescopic steering adjustment. The rest saya tak nampak ada apa-apa perubahan yang agak ketara sangat daripada segi design steering sama, dashboard masih sama. Korang tengok, saya masih suka dia punya design aircon dekat sini kan. Walaupun tak begitu futuristic, tetapi nampak macam ada karakter lah, ada karakter kan. Dan soft touch bahagian sini, ini lembut. Soft touch, ni hard touch yang berkualiti Satu lagi, electric power seat untuk driver memang ada, tetapi cuma 1, 2, 3, mungkin 8 arah macam gitu. 8 arah, tak ada lumbar support dan tak boleh panjangkan tight, tetapi seat dia dah cukup panjang. Cuma untuk passenger seat bahagian sebelah sini masih lagi tak ada power seat. Paparan aircon kat bahagian tengah ni masih sama, dan everything yang lain saya nampak semua masih remain sama. Tapi jangan judge dulu, nanti saya akan bagi kesimpulan waktu drive, waktu ending. Jom kita tengok bahagian belakang. Ramai yang tak perasan ada benda yang berubah dekat bahagian belakang ni, tapi dia orang tak beritahu mungkin, iaitu bahagian belakang ni sekarang dia dah bagi 2 USB port Type C. Sebelum ni tak silap saya dia adalah USB port biasa, now dah jadi Type C. Dan bahagian belakang ni dia ada aircon vent, dan ruang seat, dia punya legroom dia tidaklah begitu luas sangat sebab dia tarik untuk boot space, tetapi cara diorang manage adalah diorang tinggikan ataupun ruangan bawah kaki ni agak luas. So kalaupun kita punya legroom kita tak cukup, tapi kita boleh curi masukkan kaki bawah ni. Dan recline angle dia pun bagi saya tidak begitu tegak, agak ideal juga. Headroom pun okey semua, dan dekat sini ada satu, korang boleh buka, yes, this is normal, 2 cup holder untuk orang belakang ni, armrest. So jom kita test drive kereta ni. Saya nak bagi tahu kekuatan sebenar kat mana kereta ni dia boleh perform untuk driver dia. Let's go.
Ini adalah Toyota Corolla Cross versi hybrid 1.8 liter Atkinson cycle, yang mana dia boleh produce lebih kurang 122 horsepower, tetapi jangan tertipu dengan angka kecil tersebut sebab torque dia boleh produce 163 Nm of torque daripada elektrik motor saja. Sebab tu kalau korang tengok, kalau once korang tekan, kereta ni memang melompat. Ini belum lagi kalau kita tekan sports mode. Memang boleh terasa dia punya perbezaan agak berbeza sedikit, dan apa yang korang expect dalam kereta ni memang korang akan dapat. Korang tak masuk kereta ni, korang tak berteka-teki macam kereta-kereta baru moden zaman sekarang kan, yang mana kat mana dia punya aircon, kat mana dia punya driving mode, kat mana dia punya itu, ini kan. It's very direct forward kereta ni, mudah. Inilah sebenar-benarnya yang kita nak, kita memandu. Saya pernah cerita dalam beberapa episod ataupun TikTok yang lepas, saya cakap orang yang memandu dengan menggunakan touchscreen, aircon apa semua kan, adalah 57% lebih bahaya daripada orang mabuk memandu. Yang korang tak mabuk tu, korang main touchscreen, 57% lagi bahaya. Saya dah utarakan soalan ni, wartawan kita, kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia, YB Anthony Locke. Antara kompetitor yang terdekat dengan kereta ni, paling dekat adalah Mazda CX-30. Itu pun adalah segmen C, tapi segmen C yang kecil, yang bawah. Dan kalau nak bandingkan adik-beradik dia ataupun rival terdekat dia, iaitu Toyota Honda, Honda pun actually ada kereta yang macam ini, iaitu Honda ZR-V. Tak masuk Malaysia, iaitu Honda Civic yang dijadikan SUV, crossover, sama. Tapi yang ini pun actually adalah body daripada Toyota Corolla. Dia menggunakan platform TNGA-C, Toyota New Global Architecture C. Dan kekuatan kereta ni sebenarnya adalah daripada segi dia punya fuel consumption, yang mana kereta ni rated lebih kurang untuk enjin petrol dia 15.4, lebih kurang, maafkan saya kalau saya salah, tapi ni adalah data yang saya dapat. Dan untuk versi hybrid dia pula, yang ini Atkinson cycle ni, dia rated lebih kurang hampir 23.3 km per liter. Not bad. Dan adakah kita boleh percaya angka tu? Biasanya kereta Jepun ni dia ada claim. Biasanya dia, kalau dia boleh capai lebih, tapi dia kadang-kadang dia tak claim lebih lah kan. So kita boleh percaya angka tersebut, yang mana reputasi Toyota dalam fuel consumption ni tak boleh dipertikaikan lah kan. Memang terkenal antara satu enjin yang jimat minyak. Cuma kereta ni dia menggunakan eCVT, dan kalau korang perasan, dia ada karakter dia mengaum sedikit, tetapi daripada segi soundproof ataupun NVH bagi saya tidak mengganggu, sebab walaupun dia mengaum tapi dia pergi responsif. So korang nak expect apa? Takkan kita tekan dia tak mengaum kan? Lainlah kita tekan mengaum tapi tak pergi. So power memang cukup, dan saya suka dia punya digital meter cluster dekat depan ni, yang mana dia ada tunjuk sekali operation sekarang menggunakan enjin ke, enjin tengah tala bateri charge ke, bateri tengah bantu enjin ke kan. Dan teknologi hybrid ni dah 15 tahun. Toyota antara company yang pertama sekali guna hybrid ni dekat Prius dia. 2010-2008 actually dah ada dah benda ni kan. Tapi dah tentu dalam masa berbelas tahun ni dia dah melalui macam-macam enhancement, macam-macam penambahbaikan. So bagi saya tak ada masalah. Dan kita try sports mode. Tunggu jalan clear sikit. Dia ada normal, eco dan power mode. Smooth, agak smooth. Walaupun of course kita tak boleh expect macam kereta yang ada 300 Nm of torque. Saya boleh katakan dia sangat-sangat cukup untuk deliver power. And satu lagi daripada segi handling, ini saya dah cerita dalam video yang sebelum ni. Orang akan salah faham tentang Toyota Corolla Cross ni kereta yang mesti tak sporty, kereta untuk orang tua, pilihan yang play safe. Actually yes, semua tu betul, tetapi daripada segi handling, kereta ni sporty sebenarnya. Setalaan chassis TNGA ni memang terkenal, sampaikan ada yang mengatakan, ada setengah brand, saya tak nak sebut, brand Jepun juga pakai share platform Toyota New Global Architecture ni yang sangat rigid bagi saya tapi selesa. Yes, maybe ada yang mengatakan yang pakai Toyota lama tu, kereta Toyota ni macam membuang sikit kan. Tapi korang kena check balik model korang tu tahun bila, adakah ianya sebelum era TNGA ni. Nah, dia ada dua, DNGA dengan TNGA, Daihatsu New Global Architecture. Dan satu lagi daripada segi dia punya safety. Okey, kereta ni didatangkan
didatangkan dengan ADAS ataupun Toyota Safety Sense 3.0. So boleh katakan semuanya boleh katakan lengkap lah kan, daripada pre-collision warning, AHB, blind spot monitoring dan tire pressure monitoring system, semua boleh dikatakan agak lengkap. So that's it guys, serba sedikit tentang Toyota Corolla Cross versi facelift 2025-2026. Komen kat bawah ni apakah pendapat korang, dan komen dekat bawah ni juga bagi korang owner-owner Toyota Corolla Cross sepanjang 2021 sampai hari ni, apakah masalah, komplain yang korang dah hadapi dan apakah feedback jujur korang sepanjang korang pakai kereta ni. So that's it guys, thank you so much pada korang yang menonton video ni sampai habis, dan of course again pada korang yang mungkin baru terjumpa channel ni ataupun belum subscribe, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu kita orang untuk teruskan legasi channel ni dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, Timnas Zenko, salam strategi, fight, Conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to come?